Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, makna terakhir nombor berapa catatan kita? Terakhir last kuliah kita lepas, nombor berapa catatan tu? Nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 1 ke? 3. Ingat tak masa kita buat Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa nombor di catatan dia? Yang saya tulis 5. Jadi pada masa nombor surah yang pertama, catatan yang ke-6 boleh? Betul ke tidak? Kelima kan terakhir? Alhamdulillah. Kelima ke-6. Kelima Ramadan. Amal tu yang cara. Okey, saya ingin minta faham maksud saya. Bukan catatan hari tu panjang lebar. Last kuliah kita pada bulan 6 tu. So nombor catatan tu daripada 1 sampai berapa? Berapa? 6 ke? Nombor 5. Itu sekarang nombor 6 lah. Boleh? Jadi catatan yang ke-6 tak tulis dekat papan. Yang haram tu, yang dorang snap daripada terbahagi kepada 4. Belum lagi kan catatan ni kan, betul? Baik. Jadi catatan kita yang ke-6 iaitu pada Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dia ulama sebut segala puji bagi Allah itu terbahagi kepada 4. Pertama, Allah memuji Allah. Nombor 2, Allah memuji Yang ketiga, silakan. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Dan yang keempat, makhluk memuji makhluk dalam kurungan kembali kepada Allah. Kurang-kurang ni kita pergi one step at a time lah. Dia pun dah tahu dah Alhamdulillah tu apa, terjemahan dia apa, tahu. So kita dalam pengajian kitab kita ni, kita satu persatu lah. Apa yang dia kata segala puji. Jadi segala puji bagi Allah tu ulama bahas. Contoh yang pertama, Allah memuji Allah. Contohnya Allah Ta'ala memuji akan dirinya, akan ketuhanannya. Yang hijau ni kembali kepada Allah. Korang nampak kita pakai pen lain. Test. Kuning ni tak nampak.
Allah Ta'ala memuji akan Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sebut, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Itu saya bagi contoh saja, nanti ibu boleh buat tambahan. Maksud tambahan tu nanti ambil cek balik dalam Quran, ayat tersebut. Kemudian Allah memuji makhluk, contohnya surah Al-Anbiya ayat 107. Cuba ibu cek apa yang ada telefon kan, boleh tu. Cuba tak ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cukup kalau ada yang dah boleh cek dekat apa telefon tu kan, search ke Al-Anbiya ayat 107. Boleh dengar kan, tak ada mic boleh dengar. Tak boleh saya test lagi. Ustaz, betul. Betul? Betul kan? Bismillah, bismillah. Ini dah rotate dah. Tak apa, saya pakai dulu nanti dah di mana. Pakai itu, pakai ekonomi. Baik, Al-Anbiya 107. Betul Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sekalian alam. Jadi saya tulis ringkas saja. Al-Anbiya 107.
catatan sendirilah berdasarkan itu. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Makhluk memuji Allah macam kita puji subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seumpama begitu. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga makhluk-makhluk yang lain yang memuji Allah Ta'ala. Cuma kita je tak faham. Binatang ke, pokok ke dan sebagainya. Pokok tu puji dia. Yang ketiga, yang keempat, makhluk memuji makhluk. Di sinilah kenapa dia kata segala puji bagi Allah. Ustaz, yang ketiga tu tak ada dalil ayat Ustaz. Apa tu? Yang ketiga tu tak ada Macam kita tak ada macam ayat. biasa. Apa Zikir. macam bila seperti biasa kita zikir. Saya sebut tadi. Umum. Yang ketiga, makhluk memuji makhluk. Di sini kembali kepada Allah. Contoh kita puji seseorang, kita kata kita puji kereta lah atau rumah, cantik rumah ataupun cantik kereta. Tapi adakah rumah tu yang dapat kredit dah? Tuan punya rumah lah, tuan punya kereta. Jadi kalau dipuji antara makhluk dengan makhluk, sebenarnya yang selayaknya mendapat pujian itu adalah Allah. Kalau dia pandai, kalau lah dia kaya, dia cantik, dia bijak, semua begini semua, itu semua hakikatnya siapa yang beri adalah Allah. Itu ringkas-ringkas saja saya bagi. Jadi alhamdulillah, ya, puji-pujian itu terbahagi kepada Allah. Kita dah bahas pada kuliah yang lepas, nombor hujung catatan yang berhujung Rabb. Yang seterusnya Al-Alamin. Al-Alamin ni jamak, dia punya plural kepada alam. Asal perkataan alam yang bermaksud segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi kalau alam, segala sesuatu selain daripada Allah. Makhluk
segala sesuatu yang dicipta. Hadis akan bahas lagi. Just tulis untuk maklumat akan datang. Al-alamin kan catatan kita, al-alamin catatan yang ke-8 iaitu jamak kepada alam. Makna alam yang bermaksud segala sesuatu selain daripada Allah. Maka catatan di bawah ni sebagai tambahan. Jadi alam maknanya segala sesuatu selain daripada Allah. Makhluk segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Hadis ataupun hawadis segala sesuatu yang ada permulaan. Permulaan maksudnya pada penciptaan dia ada permulaan. Yang keempat, mungkin ataupun mungkinat segala sesuatu yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Satu perkara yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Istilah-istilah ini yang kita akan belajar along the way kita mengaji tauhid ni. Kita tulis dulu supaya kita biasakan diri dengan definisi ataupun takrifan. Setakat ni ada nak tanya? Hadis hawadis. Hadis ataupun hawadis segala sesuatu yang ada permulaan. Mungkin ataupun mungkinat segala sesuatu yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tidak. Setakat ni ada ibu nak tanya soalan? Mungkin ataupun mungkinat. Mungkin ataupun mungkinat, apa maksud dia? Segala sesuatu yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Apa maksud dia? Contoh, kita ni bukan wajib ada. Kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Bukan mustahil ada juga. Contoh bab mustahil ada nanti dalam perbahasan bab hukum akal. Allah mustahil ada sekutu bagi dia. Itu mustahil. Ada sekutu bagi dia, ada mula bagi dia. Itu mustahil. Kan kita mengaji dari hukum akal, pembahagian yang ada di. Jadi kita ni harus saja. Bila mungkin ni harus ada. Macam kita dah bahas mungkin ataupun belum, mungkin belum saya bahas di sini ataupun mungkin pernah. Ada perbahasan ni di luar daripada ketuhanan, bukan di luar dari perbahasan ketuhanan. Jadi satu orang itu kita ni lah kita
yang sedang duduk, adakah kita berdiri dalam satu masa yang sama? Dah duduk tak berdiri, ni dua je, either one. Tak boleh dua perkara yang bertentangan itu pada satu. Duduk dan berdiri sekali, ataupun satu tambah satu. Katalah ada profesor manhala datang, ada 10 PhD, kan, 11 tambah 11, semua sekali 11. Dia ceramah, dia syarah, dia kata 1 tambah 1 11. Macam mana tak? Dia ada 11 PhD, tapi dia kata 1 tambah 1 11. Dia gila. Kalau profesor serba tahu majalah gila-gila tu, inilah lain profesor. Faham kan? Tapi kalau harus ni, contoh, kalau ada orang cakap si A ni dia ada anak, contoh saja. Dan orang cakap si A ni tak ada anak, boleh jadi ada anak ke tak ada anak ke, boleh jadi, harus saja. Okey, itu maksud sesuatu yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tak. Ini sebagai tambahan kepada kita nak faham ni. Sebenarnya saya akan tegang, nanti akan datang. Cuma at least kita pernah dengar, pernah lalu lah. Pernah lalu. Sambung. Okey. Wassalatu wassalam. Okey, catatan pada salawat. Saya ringkaskan, ya. Dan kita panjang, tapi kita ambil yang penting. Agak nanti akan datang, kita akan elaborate more lah. Jadi catatan itu adalah pada catatan yang ke-9. Ada salawat. Okey. Jadi tulis as-salatu wassalam tu pada salawat, catatan dia terbahagi kepada 3, iaitu pada salawat, pada wassalatu wassalam tu, pada salawat tu buat catatan yang ke-9, sebab kita masih lagi pada muka surat yang sama, terbahagi kepada 3, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu masa kita tulis kitab, masa kita bahas mengenai rukun berkenaan dengan penulisan kitab. Sekarang ni kita berdasarkan kitab kita ni, mukadimah dia tulis apa? Bismillah 1, Alhamdulillah 1, selawat 1. Itu saja. Yang saya beritahu yang awal itu rukun penulisan kitab. Biasanya ulama kalau tulis kitab, ada basmalah, ada hamdalah, ada syahadatain, ada salawat ala Nabi, dan yang ketiga amma ba'du. Kat sini amma ba'du pun tak ada. Okey, dia tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh tanya, bagus lah, dia alert lah tu. Aku dah bosan cerita ni, faham, tak apa. Cuma sekarang kita berdasarkan kitab kita. So, saat ni kan saya beritahu lah kuliah, saya kata, sebab dia tak tulis amma ba'du, kita alert je lah, amma ba'du. Tak ada masalah. So, terbahagi kepada 3, iaitu selawat kepada selawat daripada Allah, selawat daripada malaikat, dan selawat daripada kita. So, poin yang ke-berapa ni tak? Poin yang ke-9. Berdasarkan kitab kita, berdasarkan kepada mukadimah kitab kita. Nanti ibu-ibu nak tulis kitab sendiri, semua lengkap kasih. Bismillah ada, Alhamdulillah ada, syahadatain ada. Okey. Ini bukan saja-saja kosong-kosong ni, nanti buat sendiri tu. Syarah kepada kitab ni. Aku bagi saya cek dulu lah. Takut ada buat urusan atramen ke, bunga raya ke. So, selawat tu terbahagi kepada 3. Yang pertama daripada Allah. Maksud yang ketiga-tiga itu adalah, iaitu maksud iaitu ni makna daripada Allah, daripada malaikat, dan daripada kita.
Dalil ni dari mana? Dalil ketiga-tiga ada kata tiga ni. Bolehlah buat macam isteri ke apa ke, kan? Okay? Tiga ni, mana-mana kata tiga ni? Okay, buat dekat sini. Daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Faham main mana? So kita ringkaskan lah. Sebab tu dah catatan ke-9. Kalau saya buat catatan ke-10 kat situ tak payah 20 pening je lah. Sebab 10 kita buat nombor lain lah. So pada solawat tu terbahagi kepada tiga. Saya buat yang string ni kat sini. Satu daripada Allah, satu daripada malaikat, ketiga daripada sini. So, kenapa saya buat angka Roman tu? Ada catatan pula apa makna salawat daripada Allah tu, apa makna salawat dari malaikat, apa makna salawat daripada kita. Okay, takat ni ada nak tanya. So pembahagiannya ada tiga. Berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ibu-ibu, ya, kita ada banyak lagi nak tulis. Saya just catat saja. Ibu-ibu yang ada ruangan pada kitab masing-masing, tolonglah tulis ayat Quran tersebut dan juga terjemahan. Okay? Di sini. So saya akan masuk terus kat sini yang 91. 9 angka Roman tu daripada Allah. Apa maksud selawat daripada Allah? Boleh tak kakak ni maksudnya? Sekarang catatan ke-9 dibahagikan ke salawat terbagi kepada tiga, iaitu daripada Allah, daripada malaikat, daripada kita. Dalilnya ekstrim kat sini daripada surah Al-Ahzab ayat 26. Ibu tulis ayat Qurannya dan terjemahan dia. Saya terus pada catatan. Daripada Allah bermaksud Allah Ta'ala bersolawat dengan makna rahmat yang mencurah-curah beserta dengan pengagungan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud salawat daripada Allah. Jangan pelik, jangan kalau kita, kalau ibu-ibu pernah dengar lah, saya pernah dengar dulu di radio, TV, ada orang tanya, ada orang dalam ceramah, ingat mungkin forum perdana ke zaman-zaman dulu lah, tapi silap dia cakap, iaitu dia kata, okey, apakah ibadat yang Allah Ta'ala buat? Soalan dia, mana ada Tuhan buat ibadat? Lepas tu dia tanya soalan, lepas tu dia jawab pula. Jawapan dia selawat kepada Nabi. Bukan ibadat. Selawat
daripada Allah bukan maksud ibadat. Solawat daripada Allah bermaksud rahmat yang mencurah-curah beserta dengan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan selawat daripada Allah tu macam kita selawat tu. Bukan ada perbezaan tu. Lama bahas, boleh faham di zaman dulu lah, ibu-ibu muda tu. Saya pun masa tu budak sekolah rendah lagi, tadika tu. Tapi salah maksud. Sama juga dengan sini masa perbahasan kita pada Rab pentadbir, pengatur, penguasa. Kita tak sebut sebab ada satu orang juga wanita tokoh. Bila dia bagi dia punya speech tu, saya rasa dalam radio kot, tanya radio mana lah, bukan SFM lah pasti, mesti radio agama ni kan? Jadi dia cakap Allah Ta'ala CEO. Tak kena tu, tak kena. Dia nak sedap sunyi, sedap bunyi macam orang kata bombastic power apa semua tu. Apa tahu lagi dalam orang putih ada lagi ayat apa, adalah saya kata. Tapi nak bagi bunyi power lah, bombastic jargon lah, bunyi macam wah hebat. Tak kena CEO tu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu boleh kita sebut dia penguasa pentadbir. Tapi kalau CEO tu, kita faham lah CEO tu syarikat macam nampak tak? Jadi kita choice of words lah. Ini pula berkenaan dengan Allah. Kita faham maksud dia meant no harm pun, tapi sebab nak bagi sedap kan. Jadi bukan nak sedap, bagi sedap dia nak. Ini sebab agama, sebab Tuhan kita. Inilah ayat atau perkataan yang bersesuaian. Okay. So kembali kepada tadi, apa makna salawat daripada Allah? Rahmat yang mencurah-curah beserta dengan pengagungan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan kat sini? Ada nak tanya seterusnya? Yang kedua? Okey, masuk Baikkan. Saya explain kat sini, bukan bermaksud memohon keampunan. Memang kita biasa dengar istighfar tu minta ampun, tetapi untuk salawat daripada malaikat berupa istighfar, istighfar di sini bukan bermaksud memohon keampunan buat Rasul kerana mereka maksum. Apa makna maksum? Tak ada dosa. Kita tulis. Akan tetapi bermaksud di sini penting, permohonan malaikat terhadap Allah untuk ditingkatkan darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud salawat yang daripada malaikat berupa istighfar. Jadi istighfar di sini bukan bermaksud memohon keampunan buat Rasul kerana mereka maksum, tiada dosa.
akan tetapi bermaksud permohonan malaikat terhadap Allah untuk ditingkatkan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud salawat daripada malaikat. Boleh ya? Memang disebut istighfar, tapi bukan bermaksud istighfar yang mohon ampun. Kerana Nabi Rasul itu tidak ada dosa. Untuk kita faham dengan lebih mudah, kita orang biasa lah. Kita orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Kiranya kita mohon ampun kepada Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, dan tak buat dosa lepas tu, dan kita buat amal ibadat, dan amal ibadat kita diterima, Allah tingkatkan darjat lah. Ya, Allah tingkatkan darjat. Itu manusia biasa, apatah lagi seorang Nabi Rasul yang dosanya tiada. Jadi itu maksudnya. Ya, nak faham saja, bukan kita nak samakan kita dengan Nabi Rasul. Tidak, nak bagi faham saja. Apatah lagi Nabi Rasul yang confirm tak ada dosa. Jadi maksud selawat daripada malaikat itu berupa istighfar adalah permohonan malaikat terhadap Allah untuk ditingkatkan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat daripada kita, salawat daripada kita ni merupakan permohonan doa dan permintaan syafaat. Dia doa, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Contoh, semua tu doa, semua tu juga permohonan syafaat. Minta syafaat. Orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita masuk bab dia syafaat nanti. Syafaat tu bukannya orang berdosa saja, bukan saja orang masuk neraka saja. Tak. Syafaat Allah Nabi itu luas. Bahkan ulama bahas, orang yang masuk syurga tanpa hisab pun di bawah syafaat Nabi SAW. Orang yang namanya orang yang sudah berada di dalam syurga, ditingkatkan darjat dia, syurga yang lebih tinggi, itu pun berada di bawah syafaat. Bukan cerita ahli neraka, nama terpadam senarai dikeluarkan daripada neraka, orang maksiat saja, bukan semata-mata itu. Tetapi syafaat Nabi ini luas. So banyakkan kita bersolawat kepada dia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita cuba. Okey, ada nak tanya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak adalah saya sebut kerja rumahnya, ibu-ibu faham je lah. Ayat yang saya tak tulis tu, ibu tulis dekat buku sendiri dan juga terjemahan. Boleh? Kemudian ala Sayyidina Muhammad. Jadi catatan dekat Sayyidina tu catatan yang ke-10. Kita cuba habiskan hari ni. Boleh kita terjemah penghulu kita, ketua kita, tuanku kita, boleh. Pemimpin kita, boleh. Ini saya sebutkan nak terjemah bahasa kita lah, yang apa yang sesuai. So sekarang ni
Ada orang kata tak boleh nak panggil Sayyidina. Adakah benar kali tersebut? Jawapan dia tak benar. Boleh kita panggil. Okay. Kat sini saya akan tunjukkan dalil daripada kitab Nailur Rajab. Betul kat sini saya tulis dulu, saya explain. Yang ni tak nampak kan? Nampak Okey. Beritahu tak nampak saya. kalau tu. Nanti kita cuba betul. Baik. Jadi Sayyidina penghulu ataupun ketua ataupun tuanku kita ataupun pemimpin kita. Okay. Contoh terjemahan lah dalam bahasa Melayu kan. Kita kata dia tak terjemah yang terjemah tu. So kalau ibu nak terjemah, saya bagi contoh lah. So saya bagikan dalam perbahasan kitab Nailur Rajab. Nailur Rajab ni syarah kepada Safinatun Najah. Kitab syarah kepada syarah Safinatun Najah. So dalam kitab Nailur Rajab, iaitu syarah kepada kitab Safinatun Najah, disebutkan ada 4 kelompok ataupun 4 golongan. Ada 4 kelompok ataupun golongan yang layak digelar ketua kami. Kita boleh panggil dia ketua kita, ketua kami. Nombor 1, ketua sesuatu kaum. Kalau ketua sesuatu kaum, memang kita panggil ketua lah. Nombor 2, ketua turus ketenteraan. Kalau dalam ketenteraan, dia ada pangkat dan sebagainya. Dalam platoon pun ada pangkat dia, di kapal kalau atas sekali. Betul tak? Jadi ketua turus ketenteraan. Nombor 3, orang yang menjadi tumpuan masyarakat walaupun tak dilantik menjadi ketua secara rasmi. Dia tak dilantik menjadi ketua secara rasmi, tapi orang hormat dia. Orang cari dia, minta pendapat, petunjuk, bantuan dan sebagainya, nasihat. Tapi dia bukan YB ke kampung ke apa dia. Bukan ahli parlimen ke apa dia. Tapi orang hormat dia. Masyarakat sanjung dia, minta pendapat, nasihat dan sebagainya. Dia bukan dilatih menjadi rasmi pun, betul tidak? Tapi orang hormat dia. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sifat sabar yang begitu tinggi. Orang yang hilim,
orang yang bersifat hilim ataupun halim, orang yang mempunyai sifat kesabaran yang begitu tinggi. Orang yang hilim ataupun halim ni orang yang tidak mudah terpancing kemarahan dia. Apa tu? Ketua terus ketenteraan. Kalau dia dalam tentera, dalam ketenteraan dia ketua, kita panggil tak dia ketua? Takkan nak panggil panggil nama dia apa ke tidak? Mesti dia ada. Kita panggil dia kan ketua, pangkat. Habis sudah barang. So ulama sebutkan dalam perbahasan ini, kalau ada salah satu, saya point out daripada 1 hingga ke 4 ni kan, daripada 1 hingga 4, kalau ada salah satu sudah boleh dah. Kalau ada salah satu daripada 4 boleh digelar. Maksud Sayyid di sini bukan Sayyid Sharifah tu. Sayyid Sharifah tu Sayyid ahli keluarga Nabi, anak cucu Nabi. Yang ni maksud dengan maksud penghulu kami, ketua kami, pemimpin kami. Nombor 4 tu orang yang hilim, Orang yang memiliki sifat sabar yang begitu tinggi. Orang yang hilim ataupun halim. Apa maksud orang yang hilim ataupun halim ini? Tidak mudah terpancing kemarahan. Ya. So maksud Sayyidina tu, penghulu kami tu, seperti yang saya sebutkan tadi, bukan Sayyid Sharifah tu. Itu keturunan Nabi. Itu Sayyid ataupun Sharifah, keturunan Nabi, anak cucu Nabi. Yang dimaksudkan di sini penghulu kami, ketua kami, pemimpin kami, tuanku kami. So kiranya dia ada, tengok 1 hingga 4. Kalau ada salah satu daripada 4, boleh dipanggil Sayyidina. Salah satu ni mana? Dia bukan ada semua. Dia ada salah satu je tak? Dia ada salah satu saja. Tapi kalau kita tengok, di sini yang penting. Kalau kita tengok, Rasulullah ada tak semua-semua? Rasulullah lah ketua satu kaum. Betul tak? Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam ketua ketenteraan. Rasulullah lah orang yang menjadi tumpuan masyarakat walau tak dilantik menjadi ketua secara rasmi. Ingat tak? Masa peristiwa Hajarul Aswad yang telah keluar daripada tempat dia. Jadi orang kabilah-kabilah ada kat Makkah semua pakat nak bergaduh. Siapa yang nak letak, siapa yang nak letakkan balik, bergaduh sampai nak berlaku perang lah. Jadi Rasul ada satu orang tua yang bijaksana. Dia kata macam inilah, kita buat keputusan, siapa yang mula-mula datang ke Kaabah, nanti kita akan lantik dia menjadi hakim. Ternyata yang datang kepada Kaabah pada kita itu adalah Rasulullah SAW. Bila Rasulullah datang SAW, tak ada siapa pun komplain, tak ada siapa pun nak kata apa, semua setuju. Maka mereka melantik Rasulullah SAW menjadi hakim. Maka Rasulullah SAW ambil syal, kain syal baginda Nabi, ridak, bahasa Arab dia ridak baginda Nabi, bentangkan, dan semua ketua-ketua kabilah diminta pegang pada tiap penjuru, dan Rasulullah SAW ambil Hajarul Aswad, letak kepada ridak baginda Nabi SAW, minta semua ketua kabilah ambil pegang, dan kemudian pergi mendekati tempat dia letak Hajarul Aswad itu. Maka Rasulullah SAW dengan tangan baginda yang mulia ambil, letakkan semula Hajarul Aswad dekat tempatnya. Siapa boleh bijak. Dan yang keempat, orang yang memiliki sifat sabar yang begitu tinggi, orang yang hilim halim, tidak mudah terpancing kemarahannya. Rasulullah banyak kali diperlakukan oleh orang bukan orang kafir, bukan, dan tidak bagi Nabi membalas apa yang dibuat kepada Rasulullah. So sekarang ni, adakah semua ni ada pada Rasulullah? Bukan satu saja, bahkan semua keempat-empat. Jadi selayaknya lah digelar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis
hadis yang kata la tusayyidu ni, kata ulama, hadis palsu. Pelik bin Ajaib, setengah golongan yang kata diri pegang Al-Quran dan Sunnah, tiba-tiba dia pakai hadis palsu. Dia bertuduh orang, dia duk pakai hadis palsu. Okey, boleh faham setakat ni? Ini kita laju sikit lah sikit. Laju sikit-sikit pun penuh juga. Jadi dalam akan datang sikit saja lagi kita nak habis, iaitu tentang Allahumma salli ala Nabi. Saya boleh tahu sikit je, sikit. Last kita ke 11. Saya rasa tentang sebab ada ruang lagi boleh. Ustaz, kalau Sayyidatina Apa dia ibu? apa? Sayyidina. Apa dia? Kalau perempuan Sayyidatina ada sifat-sifat Sayyidatina. keempat-empat sifat tu juga. Sama. Kalau dia ada lah, faham. Cuma bila kita panggil ahli keluarga Nabi ataupun sahabat Nabi, ya, sebagai gelaran kemuliaan bagi mereka. Juga dia mana? Catatan tambahan, catatan yang ke 11 daripada Muhammad. Maksud Muhammad yang terpuji. Kita kata betul, tapi dia kena masuk ada lepas tu. Oh, kamu sorry pun ada masalah. Kita dapat dulu. Orang tadi dah dapat dulu. Sebab kita tak boleh nak catatan kita yang ke-11, ya, iaitu Muhammad. Maksud Muhammad yang terpuji. Jadi catatan tambahan, nama yang masyhur di bumi Muhammad, nama yang masyhur di langit Ahmad. Nama diberi khilaf ulama sebut, atuknya Abdul Muttalib yang beri, sebab nak nama anaknya, cucunya yang terpuji. Muhammad tu tak pernah ada lagi, ya. Nama sebelum-sebelum tu tak pernah ada. Pertama kali. Yang kedua, isyarat kepada ibunya yang bagi nama, kerana ibunya mendengar suara daripada langit supaya dinamakan nama anaknya, iaitu Muhammad. Bila tu maksudnya siapa yang bagi nama? Atuk dia ke? Maknya ke? Jadi orang kata bila perbezaan pendapat, ya, satu kata atuknya, satu kata maknya. Dulu betul lah, ada masalah. Tapi yang penting nama Muhammad, nama yang masyhur di bumi Muhammad, nama yang masyhur di langit. Jadi mukadimah ni tak banyak lagi lah kita nak terang sahabat Nabi dan keluarga Nabi. So catatan, ingatkan saya, jangan ada khilaf pula nanti Ustaz nombor berapa, kita nunggu lagi. Jadi catatan yang seterusnya adalah catatan ke-12 dan ke-13. Jangan khilaf pula sahabat Nabi. Catatan yang ke-12, keluarga Nabi siapa, sahabat Nabi Ini tadi dia keluarga Nabi siapa, sahabat Nabi siapa. Habis tu kita masuk bawa ke ini, baru kita masuk pelajaran yang pertama. Kita habiskan itu, insya-Allah. Next class. So ada catatan ke-12 digunakan. Maknanya pada mukadimah kita ada 12 catatan. Kalau betul saya berapa catatan pula? Ini kepada saya dah. Rumah dah. Sabar, baru mula. Kitab pun ada yang tak ada lagi kitab. Jangan
janganlah teruskan usaha kita, insya-Allah. Apa dia? Mesti. Yang penting kita saling redha-meredai, insya-Allah. Ada orang kata banyak sangat boleh kan? Tak buat boleh tak buat yang apa tak sempat dia minta maaf. Kita tulis apa yang ada, kita tulis sebab setiap tempat saya mengajar lain-lain tempat, lain-lain bab, lain-lain bidang ilmu. Jadi kalau semua saya dapat 50-40 yang out, susah. Apa yang ada, ini kita nasihat harap ibu, nasihat pun kita saling redha-meredai, ada kita belajar seumpama itu. 5 minit lah. Nampak Tapi percayalah ibu-ibu, kalau ibu-ibu boleh sabar, terima kasih banyak ya. Dan juga kita beristiqamah, hasilnya nanti ibu-ibu akan merasainya, insya-Allah. Akan ada kitab ibu-ibu sendiri, insya-Allah. Terbitkan nanti, bagi saya tengoklah tasrif dia. Ibu nak jual ke apa ke, pulanglah bagi tasrif dia tengok. InsyaAllah kita beri komisen, kita ambil komisen. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dan kita doakan juga kepada puan berusaha kita, Jafar Jadi kita doakan kesihatan dan kesembuhan buat puan berusaha kita, agar beliau diberikan kesihatan, keafiatan, kesembuhan, agar kembali dapat belajar dan juga mengajar. Dia juga seorang guru. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan, keafiatan, dimudahkan urusan ya, dan kembali sihat walafiat seperti sedia kala. Dan juga kita semua dengan apa yang juga kita niatkan, semoga Allah Ta'ala berkati rahmati redha kita dan juga orang-orang yang telah meninggal dunia di kalangan kita. Kita doakan mereka semua dengan bacaan Al-Fatihah kita. Rabbana taqabbal minna bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعبد فقها العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wahai Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, wahai Allah, dengan kami berkumpul di sini untuk mempelajari ilmu yang paling tinggi kedudukannya, yakni ilmu tauhid. Moga-moga kami diberikan iman, kami diberikan takwa, kami diberikan husnul khatimah bil khair wal afiyah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, wahai Allah, sekiranya ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Sekiranya ada di kalangan kami yang berhutang, Kau bayarkanlah hutang. Jika sekiranya di antara kami ada yang mengalami kesedihan, kemurungan dan sebagainya, kami mohon kepadamu agar Engkau lah memberikan kami sebaik-baik ketenangan hati. Wahai Allah, sekiranya ada di kalangan kami yang ada hajat-hajat yang belum ditunaikan, hanya kepadamu yang kami berharap dan mohon agar Engkau tunaikan segala hajat-hajat kami, wahai Allah. Dan sudah pada tentu yang terpaling penting, agar kami diberikan oleh Engkau, wahai Allah, iman dan juga takwa, dan diberikan husnul khatimah bil khair wal afiyah, dapat masuk syurga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga doa khusus kami buat puan besar, agar Engkau memberikan kesembuhan dan keafiatan buat beliau dan juga kepada kami semua, ya Allah, diberikan kesihatan zahir dan batin, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum.